Kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi 2025 sebanyak 6.15% menunjukkan prestasi memberansangkan dengan pulangan melebihi 6% bagi 2 tahun berturut-turut. Penganalisis ekonomi dari Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, KWSP berjaya mengekalkan pulangan kukuh walaupun berdepan cabaran ekonomi. Dr. Aimi berkata penurunan kecil peratusan dividen KWSP bagi 2025 sebahagian besarnya disebabkan pertambahan aset pelaburan KWSP menjadikan pulangan yang stabil lebih mencabar. Sehingga 30 September 2025, jumlah aset pelaburan yang diuruskan oleh KWSP mencecah 1.37 trilion, iaitu peningkatan sebanyak 12% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Jadi sememangnya semakin mencabar kepada KWSP untuk memberikan pulangan yang lebih tinggi daripada tahun-tahun yang lepas. Apapun yang penting, pulangan masih lagi di atas 6%, masih stabil dan kekal tertinggi berbanding institusi GLC yang lain. Menurut beliau, konsistensi pulangan melebihi 6% ini membuktikan pengurusan dana KWSP kekal berdaya tahan, berdisiplin dan memberi manfaat langsung kepada pencarum di seluruh negara. Tambah Dr. Aimi, KWSP turut berdepan cabaran global lain yang memberi impak kepada kadar dividen bagi tahun 2025, termasuk ketegangan geopolitik, perubahan dasar perdagangan dan turun naik pasaran antarabangsa. Pelaburan KWSP di luar negara adalah cukup signifikan walaupun ia tidak mencapai 50%, tetapi pulangan yang diberikannya adalah lebih tinggi daripada pulangan domestik. Seharusnya apabila berlaku sesuatu krisis ataupun geopolitik di luar negara banyak memberikan kesan kepada pulangan KWSP itu sendiri.